Dalam kupasan kali ini, kita akan sama-sama membongkar analisis mendalam tentang sebuah syarikat yang cukup menarik dalam sektor tenaga. Okey, kita mulakan dengan nombor yang besar ni. Hari ini, kita nak tengok dengan lebih dekat satu laporan penganalisis dari UOB Kay Hian. Dan mereka nampaknya melihat ada potensi kenaikan yang sangat ketara untuk syarikat tenaga dari Malaysia, iaitu De Leon. Dan ini dia poin utamanya. Penganalisis mengekalkan saranan beli. Ini kan satu isyarat yang cukup kuat yang menandakan mereka betul-betul yakin dengan masa depan syarikat ni. Okey, jadi macam mana kita nak faham semua ni? Pertama, kita akan lihat saranan beli itu sendiri. Lepas tu, kita akan tengok apa sebenarnya bisnes utama De Leon. Seterusnya, kita akan teroka peluang pertumbuhan, berdasarkan angka-angka kewangan dan akhir sekali kita sentuh sikit pasal risiko yang ada. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama, saranan beli itu. Kenapa penganalisis begitu positif ya? Kalau kita tengok prestasi saham De Leon ni, memang ada naik turunnya. Tapi laporan ni letak harga sasaran pada RM1.55. Ini bermakna ada potensi naik sebanyak 27% daripada harga pada 4 Disember, iaitu RM1.22. Bukan sikit tu kan? Jadi, dari mana datangnya keyakinan ni? Okey, jawapannya terletak pada asas perniagaan De Leon. Ia sebenarnya sangat-sangat stabil. Kekuatan utama De Leon ni berkisar tentang penyelenggaraan jentera turbo. Bunyi macam teknikal kan? Tapi bayangkan, ini servis yang sangat khusus untuk peralatan penting dalam industri minyak, gas dan kuasa. Tanpa servis ni, operasi pelanggan mereka boleh terganggu. Dan inilah kuncinya. Laporan tu sebut De Leon ada kontrak jangka panjang dengan Petronas. Petronas ni pula bukan calang-calang pelanggan. Ia pelanggan terbesar mereka. Kontrak ini sahaja menyumbang lebih 30% daripada hasil segmen kuasa dan jentera. Ini yang memberikan kestabilan pendapatan yang mantap. Dan carta ni tunjukkan dengan jelas betapa pentingnya kontrak Petronas ni. Bayangkan, satu pelanggan menyumbang sebanyak 30%. Hampir 1/3 daripada pendapatan segmen kuasa dan jentera mereka. Ini menunjukkan betapa kukuhnya hubungan perniagaan ni. Okey, bisnes teras dah mantap. Tapi apa cerita masa depan? De Leon tak duduk diam je tau. Mereka ada rancangan untuk berkembang. Laporan ni ada senaraikan beberapa pemacu pertumbuhan utama. Pertama, mereka nak luaskan lagi kontrak turbin solar sedia ada. Lepas tu, ada usaha nak dapatkan semula kontrak penting di Indonesia. Dan yang menarik, mereka juga sedang bangunkan produk baru sendiri. Malah, ada potensi untuk bila loji jentera turbo solar di Malaysia. Jadi, nampak kan ada banyak cabang pertumbuhan yang sedang diterokai. Baiklah, semua cerita pasal kontrak dan pertumbuhan ni, apa kesannya pada untung merugi syarikat? Jom kita tengok angka-angka unjuran kewangan. Cuba tengok jadual ni. Penganalisis jangkakan keuntungan bersih akan terus meningkat dari RM130 juta pada 2024 naik sampai RM175 juta pada 2027. Pada masa yang sama, nisbah PE atau price to earnings makin menurun. Ini biasanya petanda baik. Dan jangan lupa tengok hasil dividen tu. Makin lama makin tinggi. Dan bercakap pasal dividen, ini antara tarikan utama. Bagi pelabur, hasil dividen yang diunjurkan sekitar 6 hingga 7% ni memang cukup menarik kan? Okey, semuanya nampak positif. Tapi dalam mana-mana pelaburan pun kita kena tengok juga sisi lain. Apa risiko yang ada? Jom kita bincangkan. Sekejap. Tadi kita sebut pasal saranan beli. Tapi kalau anda perasan, harga sasaran sebenarnya dah diturunkan sikit. Dari RM1.65 sebelum ni, sekarang jadi RM1.55. Jadi, kenapa turun pula? Okey, penganalisis sebenarnya dah potong sikit unjuran pendapatan untuk tahun 2025 hingga 2027. Mereka juga jangkakan ada sedikit kesan jangka pendek, terutamanya sebab musim tengkujuh yang boleh ganggu kerja-kerja di luar pesisir. Jadi, ini lebih kepada pelarasan kecil, bukan perubahan besar dalam pandangan mereka. Jadi, kesimpulannya, walaupun ada pelarasan kecil pada harga sasaran, tesis pelaburan utama tu masih tak berubah. Penerafan beli dikekalkan sebab asasnya kukuh. Perniagaan teras mereka selamat dengan kontrak jangka panjang Petronas, ada banyak pemacu pertumbuhan dan dividen yang ditawarkan pun nampak menarik. Jadi, persoalan besarnya ialah, dengan asas yang stabil dan strategi pertumbuhan yang jelas,
Adakah Delium benar-benar bersedia untuk mengharungi cabaran pasaran dan juga peralihan dalam sektor tenaga? Laporan ini seolah-olah memberi gambaran yang optimis. Tapi, itulah cabaran sebenar bagi mana-mana syarikat tenaga hari ini.